Kalau kita dah semayang, katalah kita dah semayang subuh ataupun dah semayang zuhur, kita pun duduklah duk wiri apa semua, baca Quran. Adalah satu orang hamba Allah masuk dalam masjid. Dia pun nak semayang, tengok kiri kanan, depan belakang, tak ada orang. Dia pun semayang seorang. Kalau dia semayang seorang, dapat satu pahala. Dia pun ajak kita semayang. Dia tanya, pakcik jom semayang. Teman saya semayang, jemaah. Kita pun jawab, minta maaf, saya semayang dah. Itu tak betul jawapan lagu tu. Kita jawab, okey. Bahkan kalau dia tak ajak pun, kita tanya dia dulu. Nak semayang ke? Tak ada orang ada ni. Pakcik semayang awak lah. Itu baru betul. Kerana benda ni berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat Nabi masuk dalam masjid, nak semayang. Rasulullah, Abu Bakar dan beberapa orang sahabat ada duduk dalam masjid. Bila dia nak semayang ni, Rasulullah tanya, siapa nak bagi sedekah kat orang tu? Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kum fasalli ma'ahu. Kau bangun wahai Abu Bakar dan semayang dengan dia. Abu Bakar dah semayang dah dengan Rasulullah. Jadi Abu Bakar pun semayanglah dengan orang tu. Tak tahulah jadi imam ke jadi makmum, Allah alam. Tapi semayang berjemaah betul. Maka Abu Bakar telah bersedekah kepada orang tu pahala 27. Itu maksudnya sedekah tu. Jadi itu nama dia i'adah, ulang balik. Kita begitu tuan-tuan semua. Kena buat begitu. Jangan kalau orang ajak, minta maaf saya dah semayang. Dalam mazhab Syafi'i boleh ulang macam tu satu kali. Dengan syarat yang kita nak ulang tu berjemaah. Satu kali. Jadi kita, contohlah kita mari ke masjid Isyak. Isteri kita tak mari. Kita pun balik, tengok bini kita tak semayang lagi. Awak tak semayang lagi? Tak. Jom semayang. Bila kita ajak dia semayang berjemaah, dapatlah pahala 27. Pahala berjemaah dengan kita. Sebab apa? Sebab kita nak bawa ke masjid, dia pun duk sibuk, dia jaga anak apa semua. Kita pun balik semayang dengan dia. Dapat pahala 27. Kalau dia semayang seorang kat rumah, dapat 27 tak? Tak dapat lah pasal semayang seorang. Rugilah dia. Rugilah. Tapi ada pahala lain. Pahala duduk kat rumah. Pahala duduk kat rumah tu besar. Bahkan melebihi besar lagi daripada semayang berjemaah. Sebab tempat perempuan tu kan di rumah.